Korang. Biasanya kalau korang beli kereta SUV, mesti bulanan dia 1,000 lebih kan? Tapi kali ni korang boleh dapat bulanan 400 lebih, korang dah dapat kereta SUV. Tak percaya? Ini untuk korang. Dekat sebelah saya ni, ini adalah Proton X70 Executive model tahun 2019. Dengan bulanan 400 lebih, korang dah boleh dapat kereta full ladies seat, power elektrik. Dah saing-saing dengan Proton X70 premium korang. So sangat berbaloi untuk kereta ni. Design X70 ni memang nampak premium dengan grill depan dia yang besar dengan logo Proton, lampu LED yang sangat moden dan juga body SUV yang sangat solid. Memang nampak dia punya mahal walaupun harga mampu milik. Menggunakan enjin 1.8 turbo TGDI yang menghasilkan 181 horsepower dan 285 Nm of torque, dipadankan dengan 6-speed automatic dan dia punya pickup memang power habis. Interior dalaman dia memang sangat solid, made dengan mature soft touch, seat leather dan juga design dashboard nampak mewah macam kereta Continental. Ruang pun luas, sangat sesuai untuk family dan juga boot space dia sangat besar untuk kegunaan harian ataupun travel. So untuk korang yang inginkan kereta SUV yang lengkap seperti design premium, performance padu dan juga feature yang sangat berbaloi dengan harga, korang boleh try ambil Proton X70 Executive ni, okey? Yang penting bulanan dia rendah. So untuk korang yang berminat dengan ni, cepat PM kami sekarang sementara stok masih ada. PM kami sekarang. Bye. Assalamualaikum.